camping 3 hari 2 malam di Lodging Highlands, Kelantan. Semoga anda dapat lihat video ini sampai ke penghujungnya. A few moments later. Kita bertakwa berarti kita menjaga hukum-hukum syara, menjaga adab tingkah laku biarlah selari dengan syara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ni kita pacak 3 family saja sebab kebetulan ada kekosongan 3. So kita pacak dulu 3 kemah. Kita set up di nombor 8, 9, 10. So, ni simple je setup kami. Okay, kita belanja view dia. Sekarang dah waktu petang. Lepas ni masjid lodging. Ini view dia. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Cantik sekali guys. Tapak-tapak dia. Tapak satu ni tapak besar. Tapak satu, tapak dua besar. 3, 4 ni tapak kecil. 5, 6, 7. Tapak kita orang Kepang sana lah. 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Tapak 12, 13, 14, 15. Okay, ni semua tapak kecil. Dia bahagian hadapan ni semua tapak kecil lah. View dia cantik. 12, 13, 14, 15 ni view dia cantik lah. Okay. Di sini juga ada disediakan duk sinki. Dekat sana. Jom kita tengok dia punya sinki. Ada 2. Okay, ni sinki dia. Kita tengok air dia okey tak? Okay, air pun kuat. Ada juga sabun-sabun yang diwakafkan oleh camper-camper lah. Okay, ni sinki yang kedua. Sinki yang kedua pun air dia pun okay, dia tahan kuat juga. Okay.
Ujung sana tandas. Jom kita review tandas dia. Okay, di sini ada 3 tandas lah. Campur lelaki dan perempuan. Okay, ini tanda pertama, kedua, ketiga. Okay, dia tanda belah bawah lah ni. Kita tengok tanda dia. Okay, ini tanda yang pertama. Dia ada jamban duduk. Ini ada kolah. Air dia pun tadi saya cuba okey. Okay, tandas yang ketiga ada tanda cangkung, ada kolah juga. Tandas ketiga pun tandas cangkung juga, ada pipe dan ada kolah kecil lah. Okay. Untuk daripada sini tapak kita kat sana. Okay. Ada dalam 50 meter kot, jauh sangat lah. Okay. Jom kita review tapak yang sebelah atas ni. Laluan pun dah elok lah, CEO dah buat. Okay, ni ada wakaf kat sini. Jom kita naik atas tengok apa yang ada. Oh, tu signboard. Okey, atas ni pun ada 1, 2, 3, 4, 5 tapak. Ni pagar-pagar ni under construction lah. Sana pun ada dia buat tanda baru. Mungkin dalam pembinaan ataupun dah siap. Ada singki sebelah kiri ni. Kita tengok dulu tandas ni dah siap belum. Oh, pintu. Oh, tanda dia macam ada sikit kebocoran lah. Ni tanda cangkung, ni tanda duduk. Ok, ada 2 pintu lah. Dia sebelah atas ni. Ok, kita berada di sebelah atas campsite, sebelah atas. Ok, ni view daripada tapak yang sebelah atas. Oh, view dia lagi cantik, awesome. Ok, tapak dia sebelah kiri. View dia tadi sebelah kanan. One eternity later. Aku kat sini sekali lah, maksudnya sekali sempat. Ini toker. Toker ada. Toker sate. Toker sate. Ni. Gini toker. Ni. Di mana tu? Tu jagung ni. Makan jagung. Toker jagung. Api je tu. Suasana malam di Lodging Highlands. Sekarang waktu lebih kurang jam 9 malam. Cuaca di sini agak sejuk, sekitar 16 ke 17 darjah Celsius. Kabus tebal dan keliling campsite lampu agak berkurangan. Hanya menggunakan lampu solar saja di sini.
pencahayaan di sekeliling campsite lodging Highland ini agak terhad ya, kerana hanya terdapat beberapa lampu yang menggunakan tenaga solar. Dan malam ni juga kita ada jiran-jiran baru, para camper yang baru datang. Diorang pacak dalam keadaan berkabus dan gelap lah. Saya nasihatkan pada para camper yang nak datang ke sini perlu membawa lampu yang mencukupi lah. Okay, so kita tak adalah bergelap di sini, sebab bila dah di sini bergelap dan juga berkabus. The next morning. Selamat pagi dari Lodging Highland. Hari ni hari yang kedua, betul-betul kabus pagi ni. Kabus yang tebal. Nampak? Okay, suasana pagi hari yang kedua, kita tengok apa yang menu-menu diorang buat. Macam biasa. Okay, kita ambil di bawah pagar ya. Oh, Okay, ini menu kita ni. Senang ni, senang. Ni dengan mushroom soup. mushroom soup. Ni ada bukti lah masak kan. Ni ada. Bukan dah siap punya. Okay, kita tengok jiran sebelah pula. Okay. Betul. Ni semua sayur fresh. Uyo. Ya. Petik sendiri semalam eh? Ya. DJ, prepare apa? Oh, dia tarik. Ini dia tarik. Lain macam eh. Macam. Oh, baik tu, tebuk tu. Je, tebuk kat bawah je. Kalau tak cukup lah ni, hijau-hijau ni. Potongan lagi. Daun hijau. Santai kawan. Ini jiran paling pedalaman. Oh, tapi dia paling mewah tau, nampak. Banyak aksesori. Main sarapan. Tapi kita tunggu je orang lain yang masak. Tu chef dia kat dalam. Chef kat dalam. Kita king, kita tunggu je. Masak. Uyo, Alisha. Makan sate. Oh, macam apa sarapan kat mall ah. Alamak, dia cover dengan tu, dia menu dirahsiakan. Ya. Dia tutup dengan tu sebab angin. Okay. Main kosong kan? Next day. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari yang ketiga kita di Lodging Highland. Keadaan di hadapan common space kemah kita agak basah disebabkan hujan berserta angin yang lebat pada malam tadi. Harap kemah kita selamat dan harap-harap semua barang berada dalam keadaan baik dan selamat semuanya. Okay. Kabus betul-betul tebal ni. Masjid lodging pun tebal, diliputi kabus pagi. Tak nampak betul-betul tebal ni. Nampak rumah ni. Rumah kuartus masjid tu pun sama-sama je. Okay.
Tebal, sangat tebal. 1 hour later. Jom kita tengok apa menu hari yang ketiga. Okay, cik. Masak apa tu? Telur mata. Untuk nasi lemak. Jom tengok nasi lemak tu. Okay, ini nasi lemak. Ikan bilis. Sambal dalam ni. Okay, ini sambal dia. Okay, macam biasa kita ke jiran sebelah. Macam? Jiran dah buat heavy. Ah. Kita buat yang light. Oh. American breakfast. American breakfast. Light saja. Kak Jija tengah prepare apa? Okay. Oh, nugget lah. Okay. Jom kita pergi penempatan yang ketiga. Oh. Sibuk dia mengelap tu. Basah. Bertabah lah yo. Ini kedai buka sebaru railing ni. Railing sebelah tak tarik lagi. Basah, hujan. Siapa tu? Ya, roti telur hari ni. Fuyo, semua American breakfast. Ha. Kita zoom sikit. Ya. Okay. Yang mudah-mudah je. Pastikan roti habis. Jangan dibawa balik semula ya. Ya. Tu lodging. Awak nampak hari ni perkataan tu lodging Highland. Kabus tak berapa tebal. Selesai sudah aktiviti 3 hari 2 malam kami di sini. Secara keseluruhannya campsite ini baik. Dan terima kasih kepada anda semua kerana menonton video ini hingga ke akhirnya. Kita jumpa lagi di video-video akan datang. Bye.